Bank Islam ada menyediakan program referral yang mana kalau anda berjaya invite orang register, seorang anda akan dapat RM10 secara percuma. Bukanlah percuma, maksudnya itu adalah anda punya reward disebabkan anda berjaya invite orang register akaun Bank Islam. Jadi kalau anda invite 10 orang sehari, anda akan dapat RM100 sehari. Mudah saja, anda hanya perlu menggunakan phone anda, invite mereka, join, hanya menggunakan telefon juga, boleh register secara online menggunakan phone mereka, dan selepas mereka berjaya register ataupun verify akaun mereka, anda akan dapat RM10 sebagai reward. Jadi invite lah seramai mungkin, bergantung kepada anda, unlimited. Anda nak invite berapa orang pun tak ada masalah. So selagi anda dapat invite, selagi itulah anda dapat RM10 seorang. Jadi sementara program ini masih berjalan, jangan lepaskan peluang untuk grab dan dapatkan duit dengan invite kenalan-kenalan anda secepat mungkin. So tanpa melengahkan masa lagi, jom saya tunjukkan kepada anda bagaimana untuk register dan bagaimana untuk invite orang menggunakan kod referral anda. Baik, langkah pertama, anda klik link yang saya berikan, sama ada anda boleh tengok pada pin komen di bawah ataupun pada description, ataupun anda type link seperti mana yang saya tulis dalam video ini. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda kena download apps dahulu. Okay? So pilih sama ada anda menggunakan Apple ataupun anda menggunakan Android. Saya menggunakan iPhone dan ini adalah dia punya ikon BEU, okay, BU by Bank Islam. So saya tekan download lah, get. Okay, selesai download. So saya tekan open. Right, kita just register. Okay, tekan register dulu. Tekan next. Jadi ada 3 syarat je, BU account registration, nak buka BU account, verify your identity dan account activation. Ada 3 step lah. Next. Kemudian kita select semua ni. So kita agree semua dan pastikan anda berumur 18 tahun ke atas lah. Jadi letakkan nama, kalau tengok dekat sini ni nama panggilan sajalah sebab kita sedang bercakap dengan dia punya AI ni. So kita masukkan nombor telefon. Okey, kemudian kita akan dapat SMS notification untuk verify kita punya phone. Ni saya dah dapat notification dan kita masukkan dekat sini lah kod OTP, one time password. Tekan enter. Please enter your email. Jadi kita kena masukkan email. Selepas tu pastikan anda masuk email yang betul lah, yang anda nak gunakan. Kemudian kita kena verify email kita pula. So kita akan terima email ni 373487. Okay, let enter your referral. Di sini anda masukkan nombor referral yang saya berikan dalam video ni. Anda boleh tengok video ni. So anda nampak referral yang saya berikan tu. So sila masukkan di situ. Pastikan anda masukkan nombor referral ni. Okay. So kita tekan enter. Alright, now let's create 6-digit passcode. Sekarang kita masukkan passcode. So passcode ni yang kita reka sendirilah. Nombor berapa-berapa pun lah, tarikh lahir anda ke 6 digit tarikh lahir ke apa-apa je nombor yang mudah bagi anda. So kemudian kita tekan send. Lepas tu masukkan lagi sekali passcode tadi. Send lagi sekali. Alright, so finally, would you like to link your biometric login to this device? Ni kalau kita nak buat lah biometric login, maknanya kita menggunakan jari ataupun kita punya face ID lah. Maknanya kita menggunakan muka kita. So boleh buat terus ataupun maybe later. So saya buat terus lah. Yes. So allow. Dia scan saya punya muka dan kita dah tinggal separuh lagi proses pendaftaran ni. Jadi kita tekan continue lagi. Okay, now let's open your account. Sekarang ni kita baru nak open kita punya account. Tadi kita buat pengesahan diri kita dulu. And then untuk pendaftaran ni kita kena pastikan umur kita betul, kita rakyat Malaysia, ada nombor bank account di Malaysia, ada apa ni, semua ni lah detail-detail ni. Then kita kena ada what you need to provide. Kita kena sediakan my card dan juga kita kena selfie lah muka kita. And then kita kena agree semua ni. So agree. Kemudian tekan next. Kita kena scan kita punya IC. So tekan next lagi. Okay, allow camera. So untuk ambil gambar kita punya IC. Alright. So untuk gambar IC tu kita just, dia tak ada apa-apa button. Just letak je betul-betul. Nanti dia akan snap sendiri. Kemudian tekan next. So kita ambil gambar belakang pula. Alright, dia dah detect dan dia akan ambil sendirilah. Alright, kemudian kita kena selfie pula. Continue. Okay, dia tengah loading. Alright. Okay, so saya dah selfie. Kita tekan next.
tax information. Kalau tak ada kaitan dengan luar negara apa semua, just tekan no, just Malaysia sahaja. And then ini maklumat anda punya rumah, okay, alamat apa semua. Kemudian tekan confirm sebab dia ikut alamat IC kita, dia keluar dekat sini ikut alamat dalam IC. So tekan confirm, verify kita punya identity and then refresh. Congratulations, your ID verification is successful. So kita proceed. Okay, jadi seterusnya kita kena aktifkan account dengan transfer RM20 ke dalam account Bank Islam kita ni lah. So kita tekan next. Jadi saya pilih terus, saya transfer terus. Option yang saya pilih adalah FPX lah, online transfer. And then kita tekan next. Saya nak transfer minima je lah, RM20 sahaja. Dan transfer RM20 ni kita sebagai buka account bank lah. Kita pilih bank dan kita I will transfer from my own bank. Bank sendiri kena transfer daripada bank sendiri, tak boleh guna bank orang lain. Let's do it. Okay, so dia minta bagi masa sikit untuk dia verify transaction. Okay, dah masuk. Jadi kita boleh apply debit card kalau kita nak, ataupun kita maybe later lah apply debit card tu kemudian. Okay, apply debit card and kita apply. So kita tekan agree dan kita proceed. So kad dia cantik macam ni kad dia. Saya nak pilih yang ni lah, yang last ni paling cantik kot. Kita tekan OK. Kemudian kita tekan next. Okay, so dah settle. Okay, kita boleh tengok view kita punya account. So kalau tengok kat sini ada baki RM8. So baki RM8 ni kenapa tinggal RM8 saja bukan RM20? Sebab tadi saya ada minta kad. Jadi kita sekarang ni dalam cooling period. Akaun saya ni boleh guna pada 24 Mei, 2 hari selepas saya register lah. Setelah anda berjaya register akaun, anda boleh mula berkongsi dengan orang lain dengan share anda punya referral code. So tak perlu tunggu tamat cooling period, anda boleh terus buat kerja, boleh terus invite orang. Dan klik pada profile anda di atas tu, yang bulat tu. So klik di situ. Alright, so anda tengok bawah ni ada invite friend dan tekan referral. Okay, tekan di situ. Dan inilah dia, di sinilah terletaknya anda punya referral code. Jadi anda boleh pergi balik ke halaman website yang saya sediakan, iaitu kedaiklik.com/beu. So kembali ke halaman ini dan scroll ke bawah ni. Tak payah scroll pun tak apa. Anda just copy saja, select semua ni. Okay, select daripada atas sampai ke bawah. So anda boleh copy ayat ni lah, berikan kepada orang lain. So saya copy dan saya hantar melalui WhatsApp. Dia sebenarnya terpulang kepada anda. Sama ada anda nak letak dalam Facebook, anda nak letak dalam WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya lah. Terpulang lah di mana-mana pun. Yang penting anda tukar balik anda punya referral code. Untuk lebih mudah, anda boleh dapatkan website seperti yang saya sediakan ini. Dan saya akan tukarkan, ini nombor referral code ni, saya akan tukarkan kepada referral code anda. Ni saya akan tukarkan kepada kod referral anda. Anda scroll ke bawah ni, anda boleh tengok pada bahagian sila buat tempahan di sini. Ni sila buat tempahan di sini. Jadi yang ini saya ada sediakan sedikit servis lah. Ini akan menjadikan kerja anda lebih mudah lah, sebab anda boleh share kepada orang link sahaja. Kemudian orang baca di halaman ini sudah ada detail, semua detail-detail seperti mana yang saya buat ni. Jadi seperti mana yang saya share dengan anda, seperti itulah anda share dengan orang. Jadi benda tu lebih mudah lah, kerja anda jadi lebih mudah. Okey, semoga berjaya. Jumpa lagi dalam video-video akan datang. Jangan lupa klik button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video-video yang baru berkaitan dengan buat bisnes dan juga duit secara online. Jumpa lagi. Bye-bye.